kalau kes-kes yang melibatkan macam penyondol, boleh ke wife tu saman penyondol? Macam kita ni wanita-wanita yang lemah ini, macam mana lagi nak membela diri kita selain pada menyaman dia, selain pada hempuk muka dia, kita nak saman dia, boleh ke? Menyondol ni dia jatuh bawah kesalahan jenayah syariah. So kita kena bezakan kat sini perkahwinan Islam dengan perkahwinan bukan Islam. Bawah Law Reform Act, kahwinan dan perceraian ni, undang-undang perkahwinan sivil lah, boleh samai kepada orang yang mengganggu. Kahwinan Islam pula dia kena bawa perkara ni kepada Jabatan Agama Islam lah, masuk bawah jenayah syariah. Kalau you ganggu ataupun menghasut husband orang ke apa kan, tak jauh lah yang si pengadu tu isteri ke husband ke, boleh bawa matter ni untuk mengadu kepada mahkamah syariah. Tapi